Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan dari penyoal yang bertanya, adakah yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertaubat di dalam hadis ini adalah dengan beristighfar? Iaitulah hadis yang ada kaitan dengan taubat yang pertama yang disertakan oleh penyoal. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu melaporkan, saya mendengar Nabi Muhammad menjelaskan, demi Allah percayalah setiap hari saya memohon ampun kepada Allah, yang ini beristighfar. Maksud perkataan percayalah setiap hari saya memohon ampun kepada Allah, yang ini Nabi beristighfar. Dan saya bertaubat kepadanya, iaitulah wa atubu ilaih. Wa atubu ilaih, bertaubat iaitulah sebutan wa atubu ilaih, dan aku bertaubat kepadanya, ataupun aku bertaubat kepada Allah. Nabi kata lebih 70 kali sehari, direkodkan oleh Al-Bukhari. Jadi maksud taubat di sini dia tak sama dengan istighfar. Maksud taubat iaitulah dengan menyebut wa atubu ilaih. Jadi kalau kita nak faham hadis ni, Nabi kata percayalah setiap hari aku memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya, maknanya Nabi sebut astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Dan perkara itu sabit daripada hadis yang lain, di mana Aisyah radhiyallahu anha menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebaik sahaja turunnya surah idza jaa nasrullahi wal fath, iaitulah surah An-Nasr, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Perintah supaya Nabi memperbanyakkan istighfar. Kata Aisyah radhiyallahu anha, seringkali Nabi mengungkapkan, memperbanyakkan sebutan astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Jadi lafaz hadis memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya, iaitulah permohonan astaghfirullah wa atubu ilaih. Hadis yang kedua, Aghar bin Yasar Al-Muzani melaporkan Nabi Muhammad menjelaskan, wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah, mintalah ampun kepadanya, yakni astaghfirullah wa atubu ilaih. Kerana percayalah saya sendiri bertaubat 100 kali setiap hari, yakni mengungkapkan astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Dan taubat yang dimaksudkan dengan bertaubat iaitulah kita yang mana bersama dengan rasa taubat itu 3 syarat, iaitulah pertama, kalau kita ada melakukan dosa, kita segera meninggalkan dosa tersebut. Kedua, kita berazam untuk tidak mengulangi dosa tersebut. Dan yang ketiga, kita menyesal. Ataupun kalau kita buat susunan, ikut susunannya, yang pertama syarat taubat iaitulah segera meninggalkan dosa yang dilakukan. Kedua, menyesal atas perbuatan dosa tersebut. Dan ketiga, berazam untuk tidak kembali melakukan dosa tersebut. Itu dinamakan taubat. Adapun meminta ampun kepada Allah dan bertaubat 100 kali setiap hari, iaitulah lafaz, antara lafaznya astaghfirullah wa atubu ilaih, wallahu a'lam.